Selamat berpuasa guys. Hari ni nak buat unpacking lain. Kita kemas sikit meja. Tak adalah kemas pun ni aku ada mainan yang tak buka lagi, Blokis. Waktu ni Blokis hantar kat aku untuk buat unpacking. Last time aku buat GVO3, ada short video. Yang tu GVO3. Yang ni GVO1. Ni kayaknya macam global version 1 kayaknya siri dia yang pertama lah. Kita akan unbox seal case dia. Sebab kalau kau buka box macam ni seal, kesemua akan dapat berbeza tau. Dia ada 12 karakter dalam design dia ni. Tapi kau dapat 9 box je, so kau akan miss out 3 karakter sebenarnya. So ni semua design dia. Aku nak secret dia sebenarnya. So selain secret, aku akan bagi kat budak-budak office aku. So kita akan buat unpacking box pertama kita. Dia punya scale quite nice lah, tapi box dia susah sikit nak buka. Dan aku terlupa waktu buka ni cara pasang dia. Lama tak pasang. So aku percepatkan video sebab kalau tak video ni akan lama gila. So generally nampak dah watak apa yang kita dapat. Sorry, ni base tapak dia dan juga gambar kad dia lah. So sebenarnya senang kata, kalau kau nak buka, kau buka pack yang nipis dulu untuk tahu karakter apa. So kita akan buat sesi pasang. Dia punya pasang tu, kalau kau first time pasang, dia mungkin agak, kau akan rasa macam complicated, macam sakit tangan sikit. Tapi bila kau dah pasang 2-3 kali, macam mudah gila sebenarnya. Dia macam mudah, santai dan quite nice lah. Sebab dia punya artikulasi tangan, siku, lutut tu quite nice, quite detail. Ni aku pasang kaki dia pula. Badan dia senang je, quite straightforward. Ni pasang kepala dia comel. Dan juga tangan dia bagi extra. Dan kau nak tukar-tukar pose ke apa ke, dan kita letak kat meja member aku, Usamah. Sebab dia duk minta mainan kat aku, dia tengok meja aku kan. So aku belanja dia, hopefully dia suka. So waktu ni pagi-pagi kita tengok sampai, dia excited gila nampak. So apa pun, hopefully kau enjoy tak video aku. Selamat puasa guys, dan selamat hari raya. Dah dekat raya dah. Bye bye.